Pada 5 April yang lalu, JKDM Pulau Pinang telah menganjurkan kembara bermotosikal bersama Yang Berbahagia Datuk Rohaizat bin Haji Ali, Pengarah Kastam Negeri Pulau Pinang. Kembara disertai seramai 14 orang rider dengan menggunakan pelbagai jenis motosikal termasuk skuter, kapcai sehinggalah ke motosikal berkuasa tinggi. Kembara ini bakal menempuh perjalanan sejauh hampir 400 km pergi dan balik, bermula dari perumahan Pegawai Kanan Kastam Perai sehinggalah ke Masjid Tuminah Hamidi, Bagan Datuk, Perak. Kembara yang diinisiatifkan sendiri oleh Yang Berbahagia Datuk adalah bertujuan untuk mengeratkan lagi tali silaturahim sesama pegawai dan anggota, selain dari menikmati pengalaman bermotosikal jarak jauh secara berkonvoi. Tepat jam 7.30 pagi, pasukan konvoi bergerak keluar dari kuartus, menandakan perjalanan telah pun bermula. Dengan menggunakan lebuh raya utara selatan, hentian kami yang pertama adalah di RMCJ Taiping untuk bersarapan pagi. RGI. Selesai bersarapan, pasukan konvoi meneruskan perjalanan dengan menggunakan lebuh raya West Coast Express. Hentian kedua kami adalah di Parit Jerman, Perak. Seterusnya, kami melalui jambatan Sultan Nazrun Shah untuk ke Bagan Datuk. Berikut adalah pemandangan dari udara jambatan tersebut. Sekitar jam 12.30 tengah hari, pasukan konvoi akhirnya tiba di destinasi yang dituju, iaitu di Masjid Terapung Tuminah Hamidi, Bagan Datuk. Walaupun kelihatan letih setelah menempuh perjalanan yang jauh, Yang Berbahagia Datuk dan pasukan konvoi masih tampak bersemangat dan gembira.
Setelah selesai melawat Masjid Terapung Tumina Hamidi, pasukan konvoi meneruskan perjalanan ke Manjung Perak untuk makan tengah hari dan bersolat jamak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Destinasi kami seterusnya ialah Kemuting Taiping untuk menikmati buah durian. Hujan yang turun sedikit pun tidak melunturkan semangat pasukan konvoi. Dengan selesainya acara makan durian secara berjemaah ini, maka tamatlah program Kembara Bermotosikal bersama Datuk PKN untuk kali ini. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk dan lain-lain rider kerana turut bersama-sama menjayakan program ini. Semoga ikatan kita akan bertambah kukuh dan dapat bersama-sama lagi berkonvoi di masa hadapan. Sekian.